Getanyo Aceh dia pengaruh di Indonesia. Nyo kata ya biruang ke Jawa bayi jajah getanyo. Dengan macam-macam alatan-alatan yang kon-kon. Tak menyaji ramai, ji pai Pulau Jawa ramai, apa pasal? Hana hawa je dia, ji ramai nang roi. Gaya Jepang ramai nang roi, India le 2 juta oi. Pu dengan kerana ji ramai nang roi nah ya jajah dia. Hana betak aturan demokrasi. Demokrasi konnya tujuan demokrasi. Nampak kan? Dengan dari lain. Apa yang kai pugat le Jawa di Aceh. Apa yang kai Purno le Jawa di Aceh. Nyo takon mendung. Dan nyo yang payah tak pulih lalang utak katanya. Nyo boleh tengok kerana pelahir le Tuhan sebagai bangsa Aceh. Kerana bi bahasa Aceh, kerana bi nanggro Aceh. Kerana bihak nyo tanggungjawab tengok mesti tak pulara. Tak puja tanggungjawab tengok. Yang harta yang kena beri tengok oleh Tuhan yang tanggungjawab tengok batang. Nanggro yang kena beri Tuhan tengok tanggungjawab tengok batang jaga. Tengok umat Islam yang tanggungjawab tengok tak pada negara Islam nanya je. Nyo mandung penyalur berang hana lebih. Hana lebih ni bak yang kala pedang lain tu dah. Oleh sebab nyo mandung kala ke pedang lain tu dah. Tengok jalan ke sulu lagi na apa yang mesti dia buat. Hanjihan tak pelara apa yang kain tu kubah. Tak tambung apa yang kain tu pegat. Tak buka kitab sejarahnya. Apa ini tu dia buat. Akibat ini tu dia gudek berjit. Akibat ini tu dia mati. Yang lagi yang mesti tahu dip, lagi yang mesti tahu dip. Yang kedua, nyo perjuangan Aceh Merdeka ke perjuangan yang bangkit yang mulai tahun 76. Nyo perjuangan yang kamu ribetu yang kagu pedang lina tu dia tak sambung royak.